Okay. Thank you. Happy Father's Day. Okay. So, selamat sejahtera. So, kita sambung kerja kita. So, hari ini kita akan bincang soalan esei untuk unit 10 tingkatan 4. Okay. Topik pengurusan perbelanjaan secara beretika. Boleh Okay. So actually kita kena start awal lah pukul 9 tetapi 9:30 because of course Father's Day. So adik-adik cikgu mereka pun datang celebrate dekat rumah sekejap Zain dan cikgu tak tunggulah Zain 9:30 cikgu dah start. Then after that cikgu nak terus naik atas lah Zain untuk buat kelas. Okay, nampak. So Father's Day very important day lah Zain Okay. Keluarga lah. Kita belajar integriti keluarga all that. Okay. Family means have to spend time lah. Okay. So perbelanjaan Okay. Topik ini muflis. Kalau kamu tengok topik muflis sudah keluar dalam exam. SPM sudah keluar. Mereka tanya almost exactly like the textbook ni. Textbook dia ada muflis di kalangan golongan muda. Youngsters, among youngsters, muflis. Mengapa benda tu berlaku dan kesan. Okay. Mengapa berlaku pun student boleh tulis lah. Tapi kesan mereka tulis very general sebab the kandungan dia exactly sebab dalam textbook kamu ada soalan tapi tak ada jawapan. Jawapan hanya diberi untuk bahagian penilaian saja. So dalam textbook ada bahagian penilaian, itu saja dia bagi cadangan jawapan tapi jawapan dia is not like almost like skema tak ada. Zain they just give simple facts only. Zain so kamu kena tahu moral ini dia ada isu-isu moral berkaitan dengan topik isu-isu moral. So you have to do some readings. Kena kaji sikit lah. Mesti pergi masuk muflis, badan-badan yang terlibat mesti tahu nama. Then only when you write essay kamu, contoh semua adalah contoh reality. Itulah yang akan impress pemeriksa untuk bagi you markah baik. Maksudnya nak bagi aras 4. Dia kena baca skrip jawapan kamu. Zain Okay, nampak. Okay, so we start kerja. Okay, so you tengok. Maklumat berikut berkaitan dengan isu muflis. Okay, memang di kalangan orang muda, 60% golongan muflis adalah daripada golongan muda, youngsters. Nampak? Okay. Mengapakah gejala ini berlaku dalam kalangan golongan muda? So, 2 markah dekat sini. Okay. Dua markah ini adalah macam structure. So what you supposed to do adalah jangan salin balik soalan. Okay, gejala tersebut berlaku dalam kalangan golongan muda kerana sampai kerana kita tak bagi markah. So you wrote something, markah tak ada. Okay, nampak? So straight away kita akan tengok apa sebab yang kamu bagi. Yelah, selepas yelah itu barulah kita tengok. So try to avoid untuk structure. Tapi untuk essay, bila ditanya terangkan kesan gejala tersebut, you terus tulis kesan pertama, kesan kedua. Untuk essay yang 8 markah saja, saya suruh kamu tulis kepala soalan sikit saja. Jangan tulis banyak. Boleh Okey, kenapa among golongan muda Okey, sebab kegagalan golongan muda. Kena bagi 2 poin saja, tapi sini cikgu ada bagi 4 poin. Kegagalan golongan muda menguruskan kewangan mereka. They don't know how to manage their finance lah. Golongan muda memiliki tabiat berbelanja melebihi pendapatan. Golongan muda tidak dapat kawal penggunaan kad kredit. Okey, golongan belia gagal bayar pelbagai pinjaman. Nampak tu. Sini pun muatar cikgu dah silap lah. Golongan muda and suddenly I letak golongan belia pula. Zain Okey, nampak. So, potong lah. You tulis pun dia tak kacau lah.
Azan, jangan takut. Sebab sini ada golongan muda. Satu kali saya nampak watak sudah cukup. Boleh So cikgu ada bagi 4 poin. Kenapa Muflis ini dalam Malaysia melibatkan golongan muda? Because mereka tak smart uruskan kewangan mereka. Mereka ada tabiat berbelanja melebihi pendapatan. Nampak? Okay, then after that, golongan muda tidak dapat kawal penggunaan kad kredit dia. And then golongan belia gagal bayar pelbagai pinjaman. Nampak? Azan, okay, dapat. Done. Okay, next. Terangkan kesan gejala tersebut. Kenapa Muflis ini berlaku? Okay, tengok bukan mengapa berlaku apa kesan dia. Kesan, efek. Okay, so actually kenapa berlaku senang? Azan, tapi kesan itu you have to do readings lah. Okay, sebab itu kita almost dekat dengan penghujung lah. Tajuk 10, 11, 12 sudah habis. Nampak tu? Dekat dengan penghujung lah. Selepas tu cikgu akan bagi you bahan bacaan. Make sure that you baca. Baca bahan bacaan means is almost like you are repeating back the textbook. Azan, sebab jawapan yang cikgu sediakan untuk past year trial papers adalah based on buku teks. Saya buat jawapan sendiri. Saya tulis. Azan, bila saya tulis, saya gunakan buku teks sebagai rujukan asas sebab kita tahu. Azan, kawan-kawan tanda kertas semua beritahu. Some of the soalan memang mereka ambil points daripada textbook untuk jawapan, skema jawapan. Nampak? So textbook is very important. Nampak? Okay, tapi yang kesan ini tak ada dalam buku teks. Ini kamu kena kaji sikit lah. Okay, so as usual, you nak aras 4. Mesti bagi minimum 2 fakta. So maksudnya buat 2 perenggan. Lepas itu kena bagi minimum 2 ayat huraian. Minimum 2 ayat. Maximum up to you. Nampak tu? So huraian lanjutan. Huraian lanjutan. And after that, you have to give contoh. Contoh. And then tutup perenggan. Tutup perenggan itu kita buat kesimpulan kecil, kita panggil dia inference. Nampak? Boleh? Dapat, Okey, nampak. Tutup perenggan tu. Ini satu perenggan. Ini satu perenggan. Minimum 2. Minimum 2 means kamu sudah dapatlah aras 4. Nampak? Maximum up to you. There is no such thing kamu mesti ada 6 ayat huraian baru akan sentuh aras. There is no such thing. Azan, kawan-kawan yang menanda kertas tak pernah sebut. Azan, even mereka beritahu dalam skema tak ada benda tu. Skema kata apa? Fakta 2. Itu compulsory lah. Even huraian also now they don't write them minimum 2 also. Azan, up to the student. Tapi daripada awal kita nampak minimum mesti ada 2. Contoh, tutup perenggan. Because for 8 marks you cannot be writing 350 words semualah. Azan, tak boleh write banyak. Azan, so limit kepada ini. Minimum. Okay, nampak. And then nak tunjukkan kesinambungan ayat kamu semua. Penanda wacana gunakanlah. At least sikit. Nampak? Okay, so apa yang selalu cikgu nasihatkan kamu? So sekarang sudah masuk topik 10. Azan, beforehand kita habis topik 9 already. Form 4 so sampai topik 9. Form 5 also cikgu dah habis topik 9. Dan 9 kali 3 essay, 27. And then sini pun 27. So kamu sudah buat lebih kurang 54 essay already. Azan, okay? So just salin. Bila kamu salin jawapan dia, lebih kurang you are learning how to write the essay. And bila kamu salin also, kamu tengok banyak perkataan tak tahu means, Google lah cari maksud dia. Mungkin kamu lupa semasa cikgu discuss dalam kelas. Maka Google balik. Azan, atau tengok balik video lah. Azan, untuk dapatkan apa tu? Penerangan dalam kelas. Azan, so teknologi so advanced.
it can really help you to study. The problem with you adalah don't want to put effort. Suka tangguh kerja. Suka bagi alasan. Satu hari you miss dia budaya macam ni tau. Kalau satu budak tu dalam sekolah, satu hari dia ponting, lepas tu tak kena tangkap. Dia sudah rasa keseronokan sikit dan benda ini akan bertambah. It become habit. Azan. So end of the day, dekat dengan exam, tengok result semua teruk, kena marah, kiri kanan kena marah, baru nak mula. And sometimes, good student, they're lucky enough, they can catch up. Budak yang tak boleh catch up, subjek yang easily can score A minus, tak, you miss your A. Yang susah itu A plus. Ini satu saja yang susah. Yang ini confirm you boleh dapat. Nampak? So, work hard. Dengan nasihat. Okay, you tengok kesan pertama. Kesan pertama, individu muflis akan diletakkan di bawah pengawasan Ketua Pengarah Insolvensi. So, dalam buku teks kamu, ada satu bahagian itu dia ada sebut sajalah. Kita ada Jabatan Insolvensi Negara. Faham? Satu jabatan untuk bantu mereka yang dekat dengan muflis itu. Azan. So, dia ada ketua pengarah dia. So, bila kamu diisytiharkan muflis means, immediately kamu diletak di bawah pengawasan dia. Maksudnya, you hilang kebebasan in terms of menguruskan kewangan kamu. Sebab dia akan kontrol kamu. So, you tengok. So, individu muflis, you dikawal diletakkan di bawah pengawasan KPI. So, individu muflis tidak dibenarkan untuk keluar negara tanpa kebenaran bertulis daripada KPI. So, kamu boleh gunakan satu kali kamu tulis penuh, lepas tu kamu guna KPI. Then after that, kamu boleh guna singkatan like this. Pemeriksa takkan penalize kamu. Sebab kamu ada tulis penuh, kamu ada bagi singkatan, then kamu gunakan singkatan tersebut, style macam ini, atau standard lah. Azan, you tak perlu risau. Dia takkan penalize kamu. Azan, apa tu? So, kamu tidak dibenarkan keluar negara tanpa kebenaran bertulis daripada KPI tahu. Atau tanpa perintah mahkamah, you tak boleh keluar. Selain itu, KPI akan mentadbir semua aset individu muflis. Aset means adalah harta. Contoh, sebagai contoh is like penanda wacana, so cikgu gariskan. So that pemeriksa boleh nampak. Ini adalah contoh kamu. Azan, underline untuk pemeriksa lah. Bantu dia mark kertas kamu lah. Dia nak mark ratusan paper. So, at least kamu punya senang untuk dia mark. Azan, so dia pun manusia juga. Azan, okay, so underline untuk dia. Nothing wrong what? Azan, apa tu? So, sebagai contoh, mana-mana rumah atau kereta milik individu muflis akan disita dan diuruskan oleh KPI bagi membayar hutang. So, you cannot sell any properties also. You have to settle your hutang first. Until then, all your asset, harta akan ditadbir oleh KPI. Itu kesan dia lah. Kesimpulannya, kesemua urusan kewangan kamu, kad kredit, semua, everything, bank account, all that, ATM card, semua urusan kewangan dan aset kamu, harta kamu, akan dikawal selia sepenuhnya oleh KPI. Azan, so you tak ada freedom untuk move. Ini selalunya cikgu bagi contoh. Ada budak yang tak tahu apa itu cikgu kawal selia, apa itu pengawasan, dia tak tahu. So cikgu bagi contoh selalu macam inilah. Okey, selalunya dalam dunia ada orang macam ini. Ada anak lelaki, ibu kontrol dia. Ada. Apa maksud dia? Kad kredit semua ibu pegang. Azan. Okey. Dapat gaji. Hari ni gaji dah masuk, mana gaji? Amak minta, engkau bagi amak. Lepas tu nak isi minyak pun, minta mak isi minyak. Mak yang bagi duit. Amak kontrol dia punya finance. Sebab amak takut you tak pandai urus wang. Azan, so kontrol. Ada juga orang isteri kontrol. So, isteri jadi queen control. Pun sama. Nak buat sesuatu, nak keluar pun takut. Tanpa dia tak boleh keluar.
Saya mau pergi parti sekejap. Nampak? Semua kebenaran kena bagi. Something like that lah. Tapi ini ketua pengarah insolvensi lah. Lebih kurang cerita sama. Boleh dapat. Ini kesan pertama kalau kamu disiarkan Muflis. Kamu akan diletak di bawah pengawasan KPI. And benda ini tak ada dalam buku teks. Buku teks ada sebutlah Jabatan Insolvensi Negara ada sebut. Tapi there is no details. Ini semua kamu kena kaji sendiri. So maksudnya moral ini penuh dengan isu moral. Isu moral means you have to study about the issue, tahu pihak dia, apa punca, apa kesan, apa langkah, common what. Azan, so you need to read and prepare. Azan, jangan malas. Boleh? Okay, next. Kesan kedua. Kesan kedua adalah institusi keluarga individu Muflis akan alami keretakan. So ini bermakna pasangan hidup individu Muflis terpaksa berkongsi menanggung beban hutang secara bersama. Nampak tu? Pasangan hidup lah, you suami isteri lah. Suami pula Muflis, isteri pun kena tanggung, right? Atau if isteri Muflis, suami kena tanggung kan? Something like that lah. So hal ini akan menjejaskan perbelanjaan lain yang disifatkan sangat penting bagi keluarga. Dan ini seterusnya akan mencetuskan pertengkaran yang tiada kesudahannya. You tengok bahasa cikgu, saya nampak standard. Nampak orang baca pun can see the flow. Sometimes cikgu mark student punya. Dia tulis banyak tapi saya tak boleh faham dia punya kesinambungan, semua tak ada. Apa dia tulis pun saya tak tahu. Sikit-sikit dan ulang-ulang balik benda yang sama. Nampak tu? You tengoklah cara cikgu flow. All this need practice. Practice satu, lagi satu adalah baca. Baru ada idea. Azan, tanpa pembacaan, you cannot write. Azan, nampak? Okay? So tengok. Memanglah, so di rumah ada banyak perbelanjaan. Disebabkan suami silap langkah disiarkan Muflis, banyak perkara perbelanjaan lain semua sekarang tergendala sebab kena handle hutang. Nampak? Boleh. Dan saya bagi contoh dekat sana, tamsilnya, penceraian akan dipilih sebagai jalan penyelesaian terbaik. Tamsilnya, penceraian akan dipilih. Penceraian akan dipilih sebagai jalan penyelesaian terbaik untuk keluar daripada kemelut kewangan ini. Kemelut means like apa itu krisis lah. Kemelut ekonomi, kemelut kewangan. Azan, okay, so kadang-kadang isteri tak boleh tahan benda ni semua, dia larilah. Useless husband, understand, I don't know how to manage finance also. Bring a lot of problem to you. Azan, okay, nampak malu pula. Azan, so jelaslah, gejala ini means Muflis lah, boleh menjejaskan keharmonian rumah tangga individu Muflis dan kesian nanti anak-anak menjadi mangsa keadaan. Understand? Form 4 you have ample time to practice. Jangan tunggu sampai penghujung 2 bulan sebelum exam baru nak practice. Sikit-sikit lah. Sebab you punya kerja apa? You are a student. No? Student means semua subjek you kena beri perhatian sama berat lebih kurang. Understand? You tak boleh underrate my subject. Subjek saya pun penting juga. Understand? Takkan kamu nanti dapat semua A, moral 1 C+. Your result spoil. Tak cantik. Slip keputusan kamu nanti. Azan, okay, nampak. Dapat. So, make effort. Nampak, especially form 4 lah. Form 5, you have to go to against the odds. Luar biasa you kena kerja. Sebab masa lalu dengan begitu pantas. So, today is already 15. Half of the month. 30 days only what? Nampak? And then, Julai kamu ada 31 hari. Betul? Azan, lebih kurang the last week of July you are going to start your practical already.
So tak ada masa. So, let's say you put 31 days. Berapa hari? 46 days only. Prior. Azan. Dan kamu ada banyak subjek. That's why student saya beritahu, masuk saja sekolah, first week saya tak kacau dia. Second week saya sudah beritahu dia. We start class. Don't miss the class. Azan. Okay, kalau miss pun ada sebab munasabah kita miss. Tapi adakah kamu terus saya post sudah tengok balik atau tidak? You shouldn't miss any class. Every class you have to go through. Azan, nampak? So that kamu tahu kandungan dia. Dan kamu ada practice essay. Dan soalan-soalan ini semua adalah soalan terpilih based on isu yang ada dalam sukatan dan juga textbook. Azan, so cikgu tak sengaja cikgu pilih soalan. Azan, soalan yang penting. Nampak tu? Mana tahu keluar, nanti you untung. Boleh, dapat, Okay, nampak. So you have to work hard, don't give up. Don't feel stress and all that. You have to push yourself. Understand, Okay, nampak. Don't disappoint your parents lah. Boleh, Okay, nampak. Okay, if you are a big student, sir, I cannot write like this. It's too much. Saya tambah 8 markah. I get half also never mind for me. Kalau you nak benda macam itu, 4 markah saja. Because you are just looking for credit only. So credit enough for me for moral. Azan, sebab kamu nak masuk politeknik ke apa ke, mereka tengok kepujian. Yang mereka tengok ACE adalah untuk matrikulasi. Asasi. Itu mereka tengok ACE. Yang khusus lain semua, yang TVET dan sebagainya, credit is sufficient enough. Understand? So maka kamu rasa macam kamu tak mau skor. Macam maksudnya A, wah ini macam essay cikgu saya tak boleh tulis. Nak credit means then go for ARAS 2. How? Buat simple ayat. Simple ayat dia. Okay. Dulu cikgu ajar 4 ayat saja, tetapi lately lah kawan-kawan beritahu senang-senang budak boleh dapat 4 markah. So maka mereka nak kamu tambah satu huraian sikit. Maksudnya dulu 4 ayat, sekarang cikgu mereka galakkan at least 6 ayat. Azan. Untuk 8 markah, so untuk 8 markah, kamu buat berapa? 5, 10 ayat untuk 8 markah. So untuk 4 markah, jangan tulis 4 ayat sajalah. So at least ada tambah sikit. So 6 markah. 6 ayat. So that you go for this. 10 ayat untuk 8 markah. Something like that lah. Make sense lah apa yang kawan-kawan cikgu beritahu. Sebab mereka ada dalam sistem penandaan dan sebagainya, pergi untuk mesyuarat dan sebagainya. Okey, yang tahulah peperiksaan semua ada yang sulit. Nampak? So, kawan yang masuk tu bagi information sikit so that kita boleh guide student kita dengan baik. Nampak? Okey, so you straight away you tulis, you write very simple BM Azan. Tapi as a student you mesti tahu kesan dia. Kesan pertama. Individu muflis. Ini watak tak boleh buat apa-apa lah. Individu muflis dikawal oleh, terus tulis KPI saja. Pemeriksa fahamlah. Ini sebab cikgu ada ajar you ketua pengarah insolvensi. Ini apa, ini susah sangat, KPI saja. So you pergi tulis KPI, takkanlah pemeriksa mau penalize kamu, tak boleh. Sebab dia tahu, dia tengok skrip jawapan kamu pun kamu tulis sikit-sikit. 3 ayat, 6 ayat saja kamu tulis. So mereka sudah tahu kamu ini adalah yang bukan ARAS 4 punya. Nampak? Mereka sudah tahu. Maka expectation mereka will be a bit less lah. They are not having higher expectation on you. Okay, nampak? Mereka tengok skrip, mereka sudah tahu. So kamu tulis dikawal muflis. Dikawal oleh KPI. Dan you beritahulah. Lepas ini kamu boleh tulis individu muflis tidak boleh
keluar negara tanpa kebenaran. KPI. Okay, nampak? Okay, next. Apa cerita dia? Zen. Okay. Semua harta dia, boleh tulis, dia dikawal oleh KPI. Apa kamu tahu tentang kesan dia? You tulis sikit-sikit macam ni, sufficient enough untuk memeriksa. Zen. But don't limit kepada satu isi. Always, moral means belajarlah bagi dua isi. Dua ayat huraian. Understand? Contoh and all that lah. Zen. Tapi kamu punya, oleh kerana weak student, contoh, you tak gariskan contoh semua tak apa. Nampak tu? Budak yang good student, very good student, arah sempat punya, gariskan. Sebab kamu punya ayat banyak. Ini you tak gariskan pun pemeriksa sudah tahu, tetapi bila kamu masuk isi kedua, jangan sambung sini ya. Tinggal satu atau dua baris. So that pemeriksa boleh nampak. Ini macam satu perenggan, another one satu perenggan. Nampak tu? Sistem perenggan ini pun, saya punya kelas form 4. First class. Cikgu ajar dekat sekolah. Zen, first class tu. Saya ada student yang buat. Ada kebanyakan student tak ikut. Main hantam saja. Dia letak semua dalam satu perenggan macam tu. So, pemeriksa peninglah. Tambah pula dengan tulisan kamu yang teruk. Zen, ini semua menyusahkan orang. Zen, dengarlah nasihat. Coach cakap apa, ikut sajalah. How simple to follow. To copy. Copy pun tak pandai. Orang suruh buat benda tu pun tak boleh ikut arahan. Understand? So weird kind of generation kamu ini. Understand? Weird. Totally weird. Tak boleh ikut arahan. Understand? Okay, nampak. Tak tahulah. Orang semua mau give up teaching already. Understand? What is going to happen to the next generation, we don't know. Understand? Manja, dimanjakan. Soft parenting. Understand? Nampak. Boleh? Kadang-kadang anak-anak keluarkan suara banyak. Kontrol ibu, kontrol bapa, semua ada. Anak-anak sekarang semua kadang-kadang boleh kontrol. Sepatutnya kamu dikontrol. Tapi kamu pula kontrol. Dan hari ini pun cikgu all the time we are seeing apa problem dekat sekolah. Cikgu tu beritahu, guru disiplin cakap, jangan percaya kepada anak-anak kamu. Anak-anak kamu semua talam dua muka. Di rumah dia lain, di sekolah dia hantu. Di rumah dia begitu baik, angel. Weird lah. Okay. So at least dalam moral kita ajar kamu lah. Be a good person lah. Be obedient. Try to get good marks. Okay. Semua ni untuk masa depan kamu. Boleh? Sayang masa depan you. Okay, next, kesan kedua. Kamu tak payah tulis canggih sangat lah. Kesan kedua, you boleh kata hubungan keluarga. Lepas ini kamu tak tulis individu muflis pun tak apa. Hubungan keluarga. Kamu nak tulis individu muflis boleh. Tak tulis pun tak apa. Suka hati kamu. Okay, let's say kamu tulislah. So, hubungan keluarga individu muflis terjejas. Nampak? Okay, terjejas. Okay, then you beritahulah. Zen, ini kerana, tak tulis ini kerana pun tak apa. Penanda wacana kamu tak gunakan pun tak apa. So, kamu tulis sajalah. Okay. Keluarga atau kata suami isteri lah. Suami isteri tanggung beban hutang
Suami isteri terpaksa lagi bagus. Terpaksa tanggung beban hutang bersama. Dan ni beritahulah. Okey. Jika mereka tak dapat tahan, mereka bercerai. Cukuplah. Dan can you see or not? If you have read, kamu pernah baca macam ini cerita banyak-banyak ini, semua benda yang saya tulis ini ada dekat sini. Tapi ini secara detail saya ringkaskan. Understand? So kalau kamu adalah pelajar yang lemah, so belajar how to ringkaskan jawapan kamu. Boleh? Dapat? Okey, simple saja. Okey, dapat? Okey, done. Okey, next soalan. Okey. So, soalan macam structure punya, A tu, 4 markah. Don't expect all the time they will ask 4 points like that. No, sometimes dia macam structure. Kadang-kadang dia boleh tanya terangkan, huraikan, jelaskan, bincangkan, boleh tanya. Nampak? Sebab dia macam structure. So macam yang ini jelaskan means, 2 means, so ini adalah fakta huraian macam dalam buku teks. Understand? Sebab itu sekarang, dulu cikgu ajar yang 8 markah pun untuk dapatkan 4 markah tulis macam ini. Understand? Tapi tahun ini mereka suruh tambah lagi 1 huraian. So make it 6 now. Understand? Okey, nampak. Barulah logik lah. 4 markah, you tulis 4 perkara. Dan 8 markah pun, 8 untuk 8, kamu nak dapatkan 4 markah itu pun doesn't make sense sebab dia macam structure. So mereka suruh tambah sikit lah. Understand? Okey, nampak. Okey. Then as usual, bahagian C itu, kamu kena nomborkan soalan kamu. Tulis nombor soalan kamu. So tengok. 2A. Okay, dia tanya, cara anda uruskan perbelanjaan secara beretika apabila melihat iklan jualan murah di atas. Azan, okay, nampak. Cara memang ada dalam buku teks. Kamu belajar cara menguruskan perbelanjaan. And salah satu adalah bila kamu kalau kamu uruskan perbelanjaan kamu secara beretika means kamu tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. So mereka ada bagi point dekat sini. Nampak? Dapat. So kamu boleh gunakan. So when you read textbook, you ada information, idea banyak. So exam itu plan, relax, plan satu-satu, susun isi kamu. So langsung tak baca means you tak ada idea. End of the day kamu pergi carilah apa yang ada dalam soalan, semua dia cari. Kalau ada perkataan semua dekat sini, mereka ambil buat ayat. Sebab mereka tak ada idea. Zen, so kena baca, kena rajin baca. Dekat dengan exam, push yourself so much untuk baca. Dalam kelas, cikgu ajar you, point itu berapa banyak. Teknik semua sudah diajar. So kamu kena sekarang brush up you punya isi. Kena tahu baca untuk dapatkan isi. Boleh? Okey, nampak. So you tengok cara pertama, saya tidak akan terpengaruh dengan iklan tersebut. So kamu tak terpengaruh means what? Saya akan periksa harga terlebih dahulu bagi memastikan barangan tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Saya tidak terpengaruh dengan iklan tersebut. Dan after that, cara kedua. Bila you pergi cara kedua, tinggallah satu baris so that pemeriksa boleh nampak. Tapi bila kamu tulis structure, selalunya saya tak suruh kamu tulis cara pertama, cara kedua kan. Straight away saya terpengaruh kan. Tapi ni essay kadang-kadang saya suruh tulis lah. Azan, up to you.
Zen, tapi jangan tulis terlalu banyak. Cara saya menguruskan perbelanjaan secara beretika apabila melihat iklan jualan murah di atas adalah too much. Zen, sikit-sikit boleh. Cara kedua adalah saya akan mendisiplinkan diri ketika berbelanja. So, apa maksud dia? Saya akan berbelanja mengikut kemampuan saya. Dan saya akan elakkan beli barangan berasaskan jenama semata-mata. Nampak? Boleh? Nampak? Boleh? So, murah. Zen, okey, nampak? Apa-apa idea ada, main hantam saja. Boleh, okey, dapat. Okay. Done, first one. Now you go for the second one. Terangkan kepentingan seseorang. Kepentingan, what is the importance? Seseorang tidak berbelanja mengikut nafsu. Tidak berbelanja mengikut nafsu means apa? Apa dia? Baca soalan betul-betul. Kadang-kadang student kita, saya tengok soalan, terutamanya, I don't know why student are still making the same mistake, iaitu mengabaikan means, selalunya dalam buku teks, you abaikan means itu negatif, you neglect. You sepatutnya buat benda ini tapi you neglect. So, kesan dia mesti negatif. Kadang-kadang dia tulis positif punya kesan kot. Tapi cara mereka soalan ini adalah soalan trial tahu. Cikgu ambil soalan trial. Cikgu suka soalan dia. Tengok. Terangkan kepentingan seseorang tidak berbelanja mengikut nafsu means apa maksud dia? Dia berbelanja secara beretika. Dia tak ikut nafsu dia. Nafsu means apa tahu? Kadang-kadang you tengok satu, cantik, saya nak beli. Nampak? Boleh? Dia nampak lebih kurang macam jiran saya punya lah. Saya pun nak beli macam tu lah. Saya beli different colour lah. Itu nafsu. Kamu beli ikut nafsu you. Tapi dekat sini dia kata apa? Kepentingan. Seseorang tidak berbelanja mengikut nafsu means dia berbelanja secara beretika. So maksudnya poin kamu ada dekat kepentingan berbelanja secara beretika dekat sini. Ada dekat sini. Poin dia. Baca soalan tafsir betul-betul. Tapi ini adalah lebih, you tak boleh gunakan general sangat sebab dia lebih kepada jualan. So you have to kaitkan dengan situasi soalan, iaitu bila tengok jualan murah. Iklan jualan murah. Okay, so you boleh nampak. Dan dia kata jawapan anda hendaklah disokong dengan nilai murni yang dipelajari. Okay, nilai murni bila dia tanya, tulis nilai dulu. Belakang sekali kamu tulis nilai pun boleh. Bukan kamu setiap perenggan ini you bagi satu nilai dekat sini, perenggan, dan you bagi satu nilai dekat sini, perenggan. Bila student tulis macam ini, apa yang saya nampak adalah, ini adalah style those days. KBSM. Dia asingkan ikut perenggan. KSSM, nilai adalah satu keperluan saja, butiran. Dia perlukan benda tu. Itu saja. Kalau tak ada, kamu turun aras 2. Kamu tahulah, semua cikgu dah beritahu benda ni. Nampak? Boleh? You bagi 2 nilai, 1 salah means masuk aras 3 ready. You hanya masuk aras 4 kalau 2 nilai kamu bagi adalah betul. So ini semua cikgu kamu dah beritahu. Berkali-kali sudah beritahu. Okay. So, give nilai first. Individu perlu amalkan nilai kesederhanaan dan rasional. Kesederhanaan is the best. Bila berbelanja, jangan berbelanja keterlaluan. Sederhana means tidak keterlaluan. Nampak? Boleh And then rational means boleh fikir. Okay, so kepentingan pertama adalah kamu tak belanja ikut hawa nafsu. Kamu belanja secara beretika means kamu dapat elakkan beban hutang yang tidak sepatutnya. Why? Sebab individu harus pupuk sikap menghargai wang.
So dia harus berdisiplin ketika berbelanja. Contoh, dia sepatutnya, individu sepatutnya hanya beli barangan keperluan yang telah dirancang sahaja. You put a list, this is what I'm going to shop. Okay, pergi sana, shop, beli barang itu saja. Jangan beli barangan yang tak ada dalam list. Kalau kamu tambah terlalu banyak barangan yang tak ada dalam list means you tak rancang, you terkeluar daripada rancangan sebenar. Cannot be like that. Azan, So dengan ini individu dapat bebaskan dirinya daripada bebanan hutang dan masalah kewangan. Cantik explain. Adakah saya repeat anything? No. Azan, ada. Bebanan hutang, sini pun ada bebanan hutang. Tapi bebaskan diri daripada bebanan hutang dan saya ada tambah satu dekat belakang. So dia safe. Zen, Okay, nampak. That's how lah you write. Kadang-kadang ada juga repeat. Tapi make sure that dia akan baca keseluruhan dia, ayat dia. Boleh. Tapi kalau kamu tulis dengan ini, individu dapat bebaskan diri daripada bebanan hutang sahaja kamu ada dekat sini, dia almost like repetition. Zen, Okay, nampak. Dapat. Okay. Next. Kepentingan kedua adalah, kalau kamu belanja, memang beretikalah. Tidak berbelanja mengikut nafsu means, masa depan kamu cerah punya confirm. Ini ada dekat sini. Nampak? Ini sini tak? Nampak kan? Dan kamu boleh nampak tadi. Kurangkan bebanan hutang. Hargai wang, lebih berdisiplin. All this. Bebaskan diri daripada beban hutang yang banyak. All this idea comes from by reading the textbook, you get a lot of information and you can use the information to write. Tapi jangan ulang. Then all this you need to practice. Takkan kamu nak practice semua dalam 1 minggu sebelum exam. Dan kamu kena tahu satu perkara, if you don't practice now, step by step, so apa akan berlaku adalah, kamu kena tahu, bila mereka buat jadual SPM, first week, hantam exam, setiap hari ada exam, tahu? Tak ada gap. Sebab mereka nak habiskan kertas-kertas teras. Teras means apa? Banyak orang ambil calon. Elective means ada kekurangan. Bukan semua orang ambil chemistry. Bukan semua orang ambil physics, biology. Science stream student saja. Arts stream tak ambil kan? Macam teras, BM semua ambil. Arts tak kira science. So they want to finish fast so that finish fast means they can start marking fast also. So elective ini kadang-kala ada gap 2-3 hari baru kamu ada exam. So teras, moral tak ada. A day before moral you might have sejarah. The day after is moral. So sejarah you banyak baca means you letih after exam, you ingat you boleh prepare untuk moral the next day. Sekarang lah prepare sikit-sikit, lama-lama sudah jadi bukit lah. Understand? Nampak? Last minute you mau push yourself. It's going to be very difficult. Sebab itu cikgu suruh kamu jadi student apa? Konsisten. Weekly buat kerja. Ada miss kelas hari ini. Sudah tahu sudah miss. Wah, Father's Day celebration. Okay, I understand. Tomorrow. Dapat saja. Okay, tomorrow after sekolah bertidur. Lepas tu 1 jam 15 minit dengar kelas. Habiskan. Sebab yesterday miss. Before the next class. Jangan the next class kamu miss 3 lesson masih belum tengok. Itu bukan konsisten. Then, consistent means sebelum the next class you stop ulang kaji. Then, itu cara dia. Konsisten. Buat kerja kamu secara konsisten, nanti last minute you tak ada stress. Then, sebab anything can happen. Banyak perkara akan muncul in between, boleh ganggu you. Sebab itu, buat lebih awal lebih bagus. Jangan tunggu sampai last minute.
Nampak so you boleh nampak idea cikgu ambil daripada sini buat essay lah. Dapat jamin masa depan sebab individu patut merancang perbelanjaannya secara berhemah untuk elakkan tu semua ada kan. Wait ini lain, sorry. Sebelah sini. Boleh dapat jamin masa depan. This is the second one. Kepentingan kedua dapat menjamin masa depan. So, individu patut merancang setiap perbelanjaannya secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Dan dia harus buat tabungan. Ini point yang ni tau. How your masa depan, kalau kamu uruskan perbelanjaan secara beretika, apa kepentingan dia? Dia akan jamin masa depan kamu kan? So, kamu ada buat tabungan. So, kalau ada tabungan, kamu boleh buat persediaan untuk menyambung belajar kamu. Dan kamu juga perlukan duit untuk masa depan, iaitu bila masa depan kamu akan jadi alam dewasa. Bila alam dewasa, your expenditures, perbelanjaan akan bertambah. Dulu kamu satu orang makan lah, isteri mari tambah orang makan, anak mari tambah lagi makan. So semua perbelanjaan akan meningkat. Isn't it? So kalau kamu ada savings, you can manage. Kalau tak ada savings, very difficult to manage. Something like that lah. This is what I've learned. So now I can use that dalam jawapan saya. So kepentingan kedua dapat jamin masa depan. So individu patut merancang setiap perbelanjaannya secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. So individu harus cenderung membuat tabungan daripada lebihan pendapatan untuk hadapi keperluan alam dewasa. Dan cikgu bagi contoh reality, iaitu sebagai contoh melalui simpanan di SSPN. So kita ada satu simpanan untuk pendidikan. Kerajaan kita galakkan. Anak sudah muncul, you boleh mula simpan dalam SSPN. Azan, Okey. So melalui simpanan di SSPN, individu dapat menyambung pelajaran bagi memperkembangkan dimensi kerjayanya. So, you simpanlah. Untuk kamu pun kamu boleh simpan. So, nak buat masters ke PhD dan sebagainya, untuk kembangkan kerjaya kamu, you boleh gunakan simpanan itu. So, dengan ini, individu dapat, jangan tulis balik menjamin masa depan, hadapan semua, tahu, tukar sikit. Dengan ini, individu dapat membina masa depan yang lebih sejahtera. Nampak tu? So, sebab tu kadang-kadang, budak bagi inference, kadang-kadang dia bulat-bulat ayat daripada atas ini, dia salin bulat-bulat, nanti dia jadi ulangan. Pemeriksa tambah bagi markah. Dia cakap ini ulangan. Zen, Okey, nampak. Banyak yang berulang. Isi yang sama berulang. So, saya beritahu kawan sejarah saya. Kawan yang mengajar sejarah. Student banyak ulang lah. Nampak? Dia kata samalah, sejarah pun sama, mereka ulang balik benda yang sama. Banyak ulangan. Azan, ulangan means what? Kurang idea. Otak kamu tak cukup input lah. Tak ada data dekat sini, semua kosong je. Azan, ada sikit saja. Itu sikit itu kamu goreng banyak kali. Sebab tak ada idea. Boleh? Nampak? Okay, so you are a weak student, what you supposed to do? Ringkaskan jawapan kamu. 2B Cikgu terus bagi. Okey. Straight away. Bagi. Azan. Okey. Kalau aras 2, nilai tak tulis pun you masuk dalam aras 2 juga. Tapi saya nak student saya tulis. Sebab kamu belajar nilai yang sama kan. Berapa? 5 tahun belajar nilai sama. Takkan tak boleh ingat nilai kan. So, tulis nilai kesederhanaan. Tatau means tulis nilai bertanggungjawab. Dan nilai rasional. You tulis macam ini pun sudah cukup. Tak payah dalam ayat lengkap. Sebab pemeriksa tahu. You're not aras 4 punya student lah. Aras 2 punya student. Student galus. Okay, so you tulis kepentingan pertama
dapat elakkan hutang, banyak hutang. Right, simple BM. Dapat elak. Ini beritahulah. Individu akan hargai wang. Dan kamu boleh kata dia akan, atau you kata dia sangat disiplin. Bila beli barang atau belanja pun boleh. Bila beli barang. Cantik. Nampak? You tinggal setaris. Why benda macam ni? Suruh gambar semua. Tetapi dah rhythm student saya. What say? Boleh. So kepentingan kedua, beritahu. Masa depan cerah. Masa depan baik pun boleh. Dan you beritahu. Individu buat simpanan. Atau you kata ada simpanan. Atau ada simpan duit untuk masa depan pun boleh. Ada simpanan hari tua. Nampak? Ini beritahulah. Okey, beritahu. Nanti dia boleh beli rumah dan sambung belajar. Nampak cantik. Ini semua berlaku apabila kamu berbelanja secara beretika lah. Berbelanja secara beretika dia tak tulis dekat sana. Dia cakap seseorang yang tidak berbelanja mengikut nafsu means dia berbelanja secara etika. So kepentingan. That's how kita tafsir soalan. So kadang-kadang dia tamu tanya direct. Direct means wah senang. Dia pusing sikit tengok kamu boleh ikut atau tidak. Nampak? Sebab tu cikgu pilih soalan ini. Zain, so cikgu suka pilih soalan yang mencabar. Boleh, dan bila kita buat soalan macam ini, barulah kamu akan belajar. Lain kali kena baca soalan secara teliti. Kalau tidak, you can silap tulis jawapan. Huraian kamu semua cantik tau, tapi tak menepati kehendak soalan. Boleh. Okay, next. The last one. Okay. Ramalkan implikasi kesan. Ini berbelanja secara tidak beretika. Nampak? Okay. So, kesan pertama, kesan kedua lah. Dia tanya kesan. Tak payah tulis kesan berbelanja secara tidak beretika adalah. You tulis benda ini banyak masa kamu terbazir tau. Nampak? So, write straight to the point. Cantik. Ringkaskan sikit. Implikasi pertama, individu akan menghadapi masalah kewangan. Kenapa? Ini adalah kerana individu bersikap boros dalam soal berbelanja. Dia tidak disiplin dan meningkatkan perbelanjaan peribadi yang tidak sepatutnya. Unnecessary means tidak sepatutnya lah. Sebagai contoh, individu akan guna kad kredit secara tidak terkawal tanpa kesedaran. Dan you simpulkan, natijahnya individu akan dihimpit krisis kewangan yang parah. Severe financial crisis. Dalam BM memang krisis kewangan yang parah. So bila kamu salin jawapan cikgu, you akan belajar. And at the same time, cikgu juga akan post kepada kamu. Ada kawan cikgu tulis buku. Moral lah, essay. 80 essay with jawapan. Azan, call
contact the number and buy. Understand? Sebab buku karangan bahasa Melayu semua berlambar-lambar tau. Understand? Moral karangan itu sangat kurang. So saya nak kamu menambahkan pembacaan. Boleh? Understand? Kawan cikgu yang daripada Perak lah. Okay, dalam grup cikgu ada nampak dia jual buku tu, maka cikgu belilah. Understand? Okay, nampak. Cikgu galakkan sebab baca. Especially form 4. Beli benda tu 81 hari you baca satu pun dalam 2,5 bulan you sudah habis baca benda tu. Satu kali, first time. Understand? Then kamu sudah biasa dengan isu tersebut. Dan kadang-kadang suddenly keluar dalam trial you tak mampu jawab, tetapi kamu tahu karangan ini macam pernah baca. Atau terlupa baca isu itu. You balik tengok buku tu ada silap. SPM tak boleh buat macam tu. Sebelum SPM habiskan semua. So form 4 student cikgu galakkan kamu get the book and then start reading slowly lah. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Jangan mau tekan everything last minute. Kadang-kadang otak tak boleh terima. Okay, nampak. Dan sekarang ada banyak masalah mental dalam negara kita. Nampak. Okay. Kementerian Pendidikan pun takut sekarang. Banyak orang mental. Okay, implikasi kedua adalah individu akan muflis. Yang ni ada dekat sini lah. Kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika. Zen, okey, nampak. Dapat. Muflis ada kan? Beban hutang ada kan? Masalah kewangan ada kan? Kamu boleh gunakan semua poin ini. Okey, implikasi kedua, individu akan muflis. Why? Ini kerana individu cenderung berbelanja di luar kemampuan mereka. Kesannya, individu mula berhutang keliling pinggang mereka. Sebagai contoh, apabila individu tidak membuat bayaran kad kredit dalam tempoh waktu bebas faedah, maka beban hutangnya akan bertambah banyak. So kesimpulannya, pihak bank tiada pilihan, sebab kita boleh bayar 6 months lah. Pihak bank tiada pilihan dan akan bertindak mengisytiharkan individu tersebut muflis. Nampak? See how step by step. Kesan muflis. Why? Belanja di luar kemampuan. Then, mula hutang keliling pinggang. Contoh, tak boleh bayar kad kredit. So, banyak bertambah hutang dia. Sebab, you kena bayar dalam waktu bebas faedah tau. Kalau tidak, they charge interest. So, hutang akan bertambah banyak. Dan tak boleh bayar means, then bank tak ada pilihan lain. Mereka bertindak mengisytiharkan kamu muflis. Nampak? Step by step, cantik kamu kena explain secara detail. Nampak? Okey? Dapat? Okey. So, untuk 2C, cikgu tak mau bagi ayat 6 ayat. Kamu buat sendiri. Azan, sebab cikgu nak habiskan exactly 10:30 sebab besok sekolah kan. Okey? Nampak? Boleh belajar. Dah berapa banyak esei kamu buat. Sekarang nak buat 6 ayat is not a big matter for you. Okey? So recording cikgu stop.